lagu ni ada hipnosis dalam dia. Ada dua benda aku nak cerita kat korang pasal lagu Katimah Cinta. Tapi sebelum tu, lagu ni memang ditulis sepenuhnya oleh Adi. Benda pertama, ramai yang tak sedar dalam bahagian solo gitar lagu ni sebenarnya ada bunyi something dekat background tu yang kita orang sorokkan. So ceritanya, sebelum kita orang masuk studio untuk record the full album, kita orang punya producer ada hantar macam satu kelas lah, membina diri daripada dalam. So dalam kelas tu diorang ada gunakan beberapa bunyi lah yang macam sort of macam bunyi hipnosis. Bunyi tu buat kita rasa macam fokus, tenang, tutuplah mata, pejamlah hati, peganglah hati lah. Best juga kan kalau cover lagu ni Okay, bunyi tu yang kita orang masukkan dekat dalam track. Aku tak sure sama ada dekat part solo gitar je ataupun ada dekat part-part lain, tapi apa yang aku tahu dekat part solo gitar tu lah. So korang dengar ni. Sekarang korang dengar yang ni pula. Korang rasa tak macam ada something ataupun similarity dekat bunyi background tu dengan sound yang tadi aku bagi dengar tu? Sekarang korang dah tahu kenapalah lagu ni berhantu. Benda kedua, masa nak shoot MV lagu ni, baju yang aku dapat tu agak besar lah kan. Dah lah berambah-rambah, lepas tu besar. Aku dah rasa macam aku ni samba dancer lah. Nasib baik baju tu warna putih. Kalau dia colourful, aku dah boleh masuk competition lah, nari samba. Itulah cerita di sebalik lagu Katimah Cinta. Kalau korang ada soalan untuk lagu lama kita orang, drop kat komen.